yang Ketani cuba kupas hari ini mengenai dengan Jelajah Kerjaya 2025. Jadi Ketani terus sahaja mengupas mengenainya bilakah Jelajah Kerjaya ini akan diadakan, di manakah tempatnya, bersama dengan dua orang tetamu yang kita jemput ke studio Rampai Pagi hari ini. Kita bersama dengan Yang Mulia Puan Hajah Nur Aini binti Haji Muhammad Jamluddin, Pengarah Pusat Pekerjaan Brunei. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Rizwan bin Miluddin, Ketua Unit Pengambilan dan Sumber Tenaga Manusia selaku Ketua Jawatan Kuasa Sekretariat 1 Jelajah Kerjaya 2025. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Puan. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ya. Bercakap mengenai Jelajah Kerjaya 2025, mungkin kita ni terus sahaja ni Han ya, mengajukan beberapa soalan kepada kedua tetamu kita. Dan juga mungkin soalan pertama ni saya ajukan kepada Tuan Rizwan lah. Puan Hajah Nuraini lah terlebih dahulu ya. Mengenai apakah acara Jelajah Kerjaya ni sebenarnya, dan bila dan di mana ia akan berlangsung, dan apakah yang boleh dijangkakan oleh para pengunjung nanti. Silakan Puan. Okey, terima kasih Puan. Pusat Pekerjaan Brunei ini memang sudah pernah mengadakan Jelajah Kerja ini pada tahun lepas. So ini kirakan kali kedua lah diadakan di negara kita ni. Ianya adalah acara tahunan yang mana kita ni mengadakan Jelajah Kerja ini ke 4 daerah secara bergilir-gilir, dan pada tahun ini ianya akan diadakan insya-Allah pada bulan Oktober. Bila tarikh-tarikhnya tu kita ni akan memulakan dengan daerah Blyth, di mana yang akan diadakan daripada 2 hari bulan hingga 4 hari bulan Oktober ni. Kemudian selepas itu kami akan menjelajah ke daerah Tutong, di mana yang akan diadakan pada 7 hingga 8 hari bulan Oktober. Selepas itu sekarang diikuti dengan daerah Temburong yang akan diadakan pada 11 hari bulan Oktober, dan secara kemuncaknya insya-Allah akan diadakan di daerah Brunei Muara yang akan diadakan mulai daripada 16 hari bulan Oktober sehingga 19 hari bulan Oktober. Semua acara-acaranya akan dimulakan pada jam 9 pagi dan akan berakhir pada 5 petang, kecuali hari Jumaat lah. Kalau sekiranya hari Jumaat itu ianya akan ditutup mulai daripada 11.30 sehingga 2 petang lah. Itu untuk membagi laluan untuk solat Jumaat. Kalau dikirakan penyertaan, alhamdulillah pada tahun ini melebihi daripada tahun lepas, Tuan Ridwan. So tahun ini melebihi daripada 90 agensi, termasuklah agensi-agensi kerajaan, agensi-agensi swasta, dan juga menawarkan lebih juga daripada 1,200 jawatan. So insya-Allah kalau boleh anak-anak tempatan kita ini rebutlah peluang, seandang sedia dicatat tarikh-tarikh di mana acara-acara ini akan diadakan, insya-Allah. Ya, telah pun dikongsikan sebentar tadi, Jelajah Kerjaya ini akan diadakan di ke-4 daerah, bermula dari daerah Blyth 2 hingga 4 Oktober, daerah Tutong 7 hingga 8 Oktober, Temburong 11 Oktober, dan di daerah Brunei Muara sebagai kemuncaknya 16 hingga 19 Oktober. Bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang, dengan lebih 90 agensi kerajaan dan swasta yang turut serta memberikan peluang pekerjaan kepada para pencari kerja. Jadi ini adalah berita baik untuk para pencari kerja di luar sana. Baik, mungkin dapat diketahui dari jenis jenis aktiviti yang akan dijalankan sepanjang acara tersebut. Silakan Tuan. Okey, baiklah. So sepanjang Jelajah Kerjaya diadakan di 4 daerah, so pelbagai aktiviti telah dirancang dan akan dilaksanakan insya-Allah. So seperti mana yang lazimnya ialah pameran daripada agensi kerajaan dan juga swasta, dan juga peluang pekerjaan yang akan dipamerkan oleh syarikat-syarikat swasta dan temu duga terbuka. Selain itu juga insya-Allah Pusat Pekerjaan Brunei juga akan membukakan dan memberikan perkhidmatan kami yang sedia ada, seperti pendaftaran akaun PPB, konsultasi CV, dan juga temu duga bersama para jurulatih bertauliah kami. Dan mereka juga pencari kerja ini berpeluang untuk mengetahui tips-tips temu duga ataupun CV itu. Dan juga orang ramai juga khususnya pencari kerja tempatan berpeluang untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program-program yang ada yang disediakan oleh Pusat Pekerjaan Brunei.
Di samping itu juga para pekerja tempatan juga adalah disarankan untuk memanfaatkan peluang itu, sebabnya kami bukan sahaja bawakan syarikat-syarikat tapi juga daripada agensi kerjaan, terutama sekali juga ada pasukan beruniform insyaAllah dibawakan pada tahun ini. Dan juga ada juga pihak RTB juga yang akan turut serta dalam acara Jelajah Kerjaya. InsyaAllah juga pada tahun ini salah satu pembaharuan yang dibawakan ialah aktiviti itu kami laratkan ke daerah-daerah lain. Pada sebelum ini kami hanya membuat aktiviti di Brunei Muara, tapi pada tahun ini kami akan membuat aktiviti di Belait, Tutong dan Tumburong Jua. Jadi itulah meliputi semua daerah insyaAllah. Dan juga ada salah satu juga challenge yang kami bawakan, iaitu challenge matcha challenge. Jadi kalau ada peminat-peminat matcha tu bolehlah join untuk kami ikut this challenge yang akan diadakan nanti. Dan juga ada juga competition yang kami akan buat seperti barber haircut, gunting rambut. Jadi sesuatu yang aktiviti yang menarik lah untuk pencari kerja tempatan kita ni lah, untuk experience lah, mengalami macam mana rasanya untuk menjadi tukang gunting lah. Dan juga insyaAllah seperti mana yang Puan Hajah tadi maklumkan tadi, pada 16 Oktober itu akan merupakan hari kemuncak, dan di sana akan diadakan perasmian hari kemuncak insyaAllah. Dan juga pelbagai aktiviti juga yang telah dirancang juga setiap hari juga, seperti insyaAllah akan ada cabutan bertuah, di mana pengunjung akan berpeluang untuk memandangi hadiah-hadiah yang menarik daripada penaja-penaja kami. Bukan itu sahaja, di sana juga nanti insyaAllah pemanang-pemanang yang cabutan bertuah ini akan diumumkan di hari terakhir Jelajah Kerja, iaitu pada 19 Oktober 2025. Cukup menarik. Banyak aktiviti yang turut disusun selain daripada pameran dan peluang untuk berinteraksi bersama dengan pihak kerajaan dan juga swasta. Tapi sebelum kita ni mengupas lebih lanjut mengenainya, bagaimana kalau kita saksikan video teaser ini? Kita saksikan bersama. Berapa tak? Ni buat CV akan cari kerja aku. Speaking of kerja, have you heard Pusat Pekerjaan Brunei masa ni kan mengadakan Jelajah Kerjaya again? Ya kak, saya tak. Lekas dah tanya ramai-ramai sama orang ke sana. Jelajah Kerjaya 2025, pelbagai pameran dan juga aktiviti yang disusun untuk Jelajah Kerjaya di keempat-empat daerah tadi. Sebelum kita ingin bertanyakan soalan yang lanjutnya, mungkin dapat ditanyakan tadi apa matcha challenge? Ya, matcha challenge. Maksudnya membuat matcha kah ataupun menghabiskan berapa gelas matcha? Kalau menghabiskan mungkin saya dapat, kalau buat indah. Bagaimana tu tuan? Oh, boleh. Nanti matcha tu competition yang membuat matcha lah. Challenge. InsyaAllah ini merupakan challenge yang matcha pertama di Brunei lah. Ya, tepat. Kebiasaannya kopi, tapi kali ini matcha yang dibawakan. Ya, betul sekali. Mungkin salah seorang rakan tugas kita ni boleh turun membuat matcha. Boleh. InsyaAllah. Tapi kalau saya bukan. Saya challenge-nya kalau menghabiskan saya. Boleh. Jangan terlebih kafein. Baiklah tuan ya. Mungkin dapat dikongsikan, adakah sebarang nasihat ni untuk pencari pekerja yang merancang untuk datang ke acara tersebut? Okay. Tentunya acara Jelajah Kerja ini memberi banyak peluang kepada para pekerja, pencari kerja tempatan kita ni. Jadi antara nasihat kami ialah, pertama sekali ialah pencari kerja tempatan ini disarankan untuk mendaftar akaun Pusat Pekerjaan Brunei melalui laman sesabang www.jobcenterbrunei.gov.bn sebelum menghadiri acara Jelajah
Jelajah Kerjaya. Walau bagaimanapun, kalau belum mendaftar, pencari kerja tempatan bolehlah membuat pendaftaran semasa Jelajah Kerjaya diadakan nanti di ke-44 daerah. Jadi jua bagi yang sudah mendaftar ataupun yang mempunyai akaun yang aktif, disarankan untuk membawa CV yang terkini, sijil-sijil dan dokumen yang berkaitan. Dan juga kedua, pastikan pencari kerja tempatan kita ini berpakaian kemas. Okay? Jangan pakai selipar lah. Okay? Terutama sekali kalau berhasrat untuk menghadiri temu duga yang terbuka. Okay? Di ke-44 daerah nanti insyaAllah ada temu duga terbuka daripada syarikat. Jadi adalah disarankan untuk pencari kerja untuk berpakaian yang kemas lah. Okay? Ketiga, pencari kerja tempatan juga boleh menyemak jadi buku panduan. Buku panduan ini akan dibuat naik di laman sosial lagi nanti beberapa hari sebelum acara diadakan. Jadi adalah disarankan untuk pencari kerja ini untuk menceklah buku panduan ini untuk melihat apakah syarikat-syarikat yang turut serta di daerah tersebut. Seterusnya juga sebaiknya saran kami ialah, nasihat kami ialah untuk menunjukkan sikap proaktif dan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang kami rancang itu. Dan juga seperti yang saya terangkan tadi, pandangan untuk berinteraksi dengan bakal majikan, bertanya dengan bakal majikan apakah tips-tips untuk mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Jadi saranan saya untuk para cari kerja di luar sana, rebutlah peluang keemasan ini untuk datang berkunjung ke acara Jelajah Kerjaya kami ini yang diadakan bermula 2 Oktober hingga 19 Oktober dalam tempoh 3 minggu ini insya-Allah, dan juga terus berinteraksi dengan bakal majikan kita ni. Ya, jadi diadakan selama berapa hari itu? Masa yang panjang. Mungkin para pencari kerja boleh menghadiri secara strategik. Mungkin mula-mula menghadiri bengkel CV terlebih dahulu. Dan selepas itu hari seterusnya boleh mengikuti temu duga yang diadakan di sana. Seterusnya Puan, bagaimana orang ramai boleh mengetahui lebih lanjut mengenai dengan maklumat mengenai dengan Jelajah Kerjaya 2025? Silakan Puan. Okey, maklumat-maklumat tadi seperti mana yang Tuan Ridwan mention tadi itu kan akan dikongsikan daripada buku panduan. So, buku panduan ini ia mengandungi semua list lah directory, senarai-senarai syarikat-syarikat dan juga agensi-agensi kerjaan yang akan ikut serta. Jadi kalau boleh mana-mana pengunjung-pengunjung yang akan datang kepada setiap daerah itu, ikutlah buku panduan yang tertentulah yang khusus untuk daerah-daerah itu. Pasalnya senarainya mungkin ada perbezaan sedikit. Ada syarikat-syarikat yang lain mungkin ada di daerah Belait tapi yang ada di daerah Tutong dan sebagainya lah. Selain daripada itu juga boleh juga didapati daripada laman sesawang kami iaitu jobcenterbrunei.gov.bn. Juga selain daripada itu daripada media sosial iaitu daripada Instagram dan juga daripada kita ni punya Telegram. So siapa-siapa yang belum lagi memfollow tu silakanlah, bolehlah memfollow Job Center Brunei sama our Telegram tu, which is also Job Center Brunei. Selain daripada itu juga, kalau sekiranya kita akan mahu lebih lanjut lagi, boleh menghubungi kami daripada talian hotline 823-9933 ataupun 729-1785. Mungkin saya ulangilah, 823-9933 ataupun 729-1785. Okay. So itu yang paling penting sekali lah daripada hotline untuk kalau sekiranya memerlukan pertanyaan yang lebih lanjut lah. Dan juga mungkin diajukan lagi soalan kepada Puan Hajah, mungkin dapat dikongsikan apakah harapan harapan bagi Jelajah Kerjaya bagi tahun ini 2025. Silakan. Harapannya memang besar pelangnya, insya-Allah lah. Pasalnya
acara ni memang acara yang ditunggu-tunggu lah, boleh dikatakan. Banyak kita ni punya anak-anak tempatan yang mencari kerja memang menunggu masa ni untuk dilaksanakan. Jadinya kalau boleh saya menggalakkanlah kepada anak-anak tempatan kita ni yang mencari kerja tu untuk mengambil kesempatan ini dan berkunjung ke Jelajah Kerjaya ni mengikut daerah-daerah masing-masing lah, ataupun kalau mau juga dari daerah Bisdia tu datang lagi ke daerah Bone Muara dengan di mana acara tu kan lebih besar lagi daripada daerah-daerah yang lain. Dan juga manfaatkan peluang-peluang yang diberikan itu. Pasal seperti mana yang Tuan Ridwan mention tadi itu kan, we have banyak kan tu acara-acara, for example macam CV tips, interview tips. Jadinya dalam jelajah kerja ini pun we make sure that segala perkhidmatan-perkhidmatan yang kami kongsikan itu ialah daripada persediaan untuk mendapatkan pekerjaan, termasuklah persediaan penyediaan CV, interview, semasa interview, macam mana interview and things like that, supaya bis diorang lebih boleh keboleh pasaran sama keboleh kerjaan bis diorang itu lebih terjaminlah insya-Allah. And then barangkali saya juga ingin mengucapkan juga terima kasih kepada semua agensi-agensi kerjaan dan juga syarikat-syarikat swasta yang mengikuti Jelajah Kerjaya kita ni pada tahun ini. Juga terutama sekali kepada semua penaja-penaja yang telah memberikan sokongan untuk menjayakan acara ini. Alhamdulillah tahun ini sangat menggalakkanlah. Alhamdulillah. Dan juga tidak lupa kepada pihak RTV juga kerana memberikan kesempatan dan peluang untuk kami memberigakanlah acara ini di platform ini. Ya, syukur Alhamdulillah. Jadi lebih 90 agensi kerajaan dan swasta yang akan ikut serta sebagai pempamer dan juga akan mengadakan temu duga juga antaranya. Baik, kita akan turut saksikan paparan video ini sekali lagi. Berapa tak? Ini buat CV akan cari kerja aku. Speaking of kerja, have you heard Pusat Pekerjaan Brunei masa ni kan mengadakan Jelajah Kerjaya again? Ya kak? Saya tak tahu. Lekas dah tanya ramai-ramai sama orang ke sana. Jelajah Kerjaya 2025 yang akan berlangsung mulai 2 hari bulan Oktober sehingga 19 Oktober ini nanti. Baik, ini adalah kali kedua Jelajah Kerjaya ini diadakan dan pertama kalinya adalah tahun lepas. Mungkin Yang Mulia Puan boleh memberikan ataupun Yang Mulia Tuan boleh memberikan penerangan bagaimana dengan sambutan Jelajah Kerjaya sebelum ini. Okey. Barangkali secara ringkas saja dulu. Kalau dulu Jelajah Kerjanya ni di daerah Black ada 2 hari and then daerah Tutong ada 1-2 hari and then Temburong 1 hari and then di daerah Bone Muara pun dalam 3 hari if I'm not mistaken. Jadi dalam tempoh itu kami ada mendapatkan dalam lebih 12,000 orang pengunjung. Masya-Allah. 12,000. Jadinya harapannya tahun ini kalau boleh lebih daripada itu insya-Allah. Jadi tahun ini harapnya juga turut menggalakkan dari segi para pencari kerja kerana pempamer-pempamer sudah banyak, ramai yang turut serta, lebih 90 dengan 1,200 jawatan yang ditawarkan. Baik, kita kongsikan sekali lagi Jelajah Kerjaya ini akan berlangsung selama dari 2 Oktober hingga 19 Oktober di ke-4 daerah.
bermula dari daerah Blaid 2 hingga 4 Oktober bertempat di Pusat Insani Seria. Dan bagi daerah Tutong di tempat Dewan Serbaguna Serembangun Tutong 7 sehingga 8 Oktober, dan bagi daerah Temburong di Dewan Kemasyarakatan Belalong Temburong pada 11 Oktober, dan bagi daerah Brunei Muara di Dewan 1 dan 2 Bridex 16 sehingga 19 Oktober, 4 hari ni Hani. Bagi daerah Brunei dan Muara bermula pada pukul 9 pagi sehingga 5 petang. Peluang pekerjaan menanti PIS kita berkarih sampai belurih. Kalau ke semua daerah tu lebih kurang 10 hari, Ya. 9 pagi hingga 5 petang. Jadi bukan saja ada pameran dan peluang pekerjaan, ada sesi temu duga juga, konsultasi dari segi konsultasi untuk mendapatkan nasihat CV, dan juga temu duga juga ada, dan juga berbagai aktiviti seperti matcha challenge dan juga gunting rambut. Barber. Ya, dan juga mungkin buat akhir sekali ingin juga kita ucapkan ribuan terima kasih kepada ketua tetamu kita, iaitu Yang Mulia Hajah Nuraini binti Haji Muhammad Jamuddin, Pengarah Pusat Pekerjaan Brunei, dan juga Yang Mulia Tuan Muhammad Rizwan bin Meludin, Ketua Unit Pengambilan dan Sumber Tenaga Manusia, selaku Ketua Jawatan Kuasa Sekretariat 1 Jelajah Kerjaya 2025. Terima kasih. Mudah-mudahan kita ni dapat bersua lagi nanti, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi